So hari ni kita ada dekat piston garage Sebab apa? Sebab kita nak ambil ni Honda City kita, kereta projek dah siap. So apa yang kita orang buat dekat sini ni, kita orang betulkan balik part-part enjin, performance kereta ni. So waktu show kereta mesti nak kena sedap, boleh bawa kan. So apa yang kita orang buat ni, so kita repair balik enjin, enjin mounting, radiator baru, kita cat enjin bay, color hijau mesti absorber. So wiring-wiring pun kita betulkan balik semua. So dry shaft pun kita dah tukar, ada masalah, dah tak ada bunyi. Aircon pun hidup. Tapi kenapa kita orang pilih piston project ni? Yang tu nanti aku up video apa kelebihan piston project ni. So settle enjin senyap, tak ada apa bunyi. Kita test drive tadi pun memang sedap. So aircon pun dah hidup, sejuk. So settle semua. Jom kita pergi next location. Ciao. So sekarang ni kita nak ambil kereta. Lepas tu kita nak pergi ke next station kita. Lepas tu korang tunggu next video. Okay?